Assalamualaikum semua, selamat datang ke video saya. Hari ni sebelum kita start, saya nak minta jangan lupa semua like dan subscribe ke YouTube saya, okey? Betul. Subscribe sebelum jadi macam budak tadi. Hebat tak saya tadi tembak meme. So korang macam mana guys hari ni? Aja sihat ke tak sihat? Dapat duit raya tak? Aku harap korang ada have best time. Video ni sebenarnya aku tak nak buat magic card trick, malas nak buat. So hari ni aku akan tunjuk momen malam raya, bukan pagi raya. Sebab pagi raya aku tak dapat rekod dia hilang pula. So ini adalah momen malam sebelum raya. So let's go to the video. Sekarang kita dekat kampung saya. Sekarang anda nampak ni adalah pakcik saya. Okey, kita akan POV lah serumah. Ni nenek saya. Lepas tu pakcik saya yang tengah jadi imam ni. Lepas tu pula ni kak Wan nenek saya. Ni pula atuk saya. Nenek saya dengan pakcik saya. Pakcik saya ni handsome. Lepas tu atuk saya tanya buat apa. So saya jawab tengah rekod video. Lepas tu jom kita pergi kat luar pula. Kat luar ni lagi indah, lagi cantik. Sebab kampung Melaka ni best. Ada banyak perkara. Ni saudara-saudara saya tengah main mengapi kat luar ni. Nampak tak? Kereta. Ini ayah saya. Jom kita pergi tengok atas mana. Tahu ada bunga api pula kan. Okey, tak ada. Apa tu? Ini cousin saya. Dia siap bagi salam. Lepas tu ni adik saya. Ni adik nombor 3 saya. Lepas tu pula nak tahu siapa ambil tembak tadi. Itu pakcik saya tu tengah tembak mengapi. Okey, jom pula kita pergi masuk dalam balik. Sebab kita nak tengok situasi di rumah kampung saya. Hebat, cantik-cantik lagi kampung saya ni tau. Nama pun kampung Melaka. Mestilah cantik tak? Betul tak? So nampak kan bunga api di belakang pokok tu. Lepas tu tiba saya terkejut nampak bunga api kat sebelah rumah jiran rupanya. Aduh, terkejut aku. Cantik juga bunga api tu. Jom. Nenek aku ada pasang poster ni. Poster hari raya, selamat hari raya. Lepas tu aku cakap hai lah dekat nenek aku ni. Sian dah tu. Lepas tu jom tengok lagi sekali mana tahu bunga api ada kan. Tak ada lah pula. Aduh. Tak apa. Jom. Kita tengok je saat mana tahu ada lagi kan. Dah tak ada lah tu kot. Jom kita pergi tempat tadi balik nak tengok diorang buat apa pula tadi. Main tembak bunga api. Jom kita tengok. Okey. Tengok ada basikal tu. Kita tengok diorang tengah buat apa. Diorang main mercun. Pakcik aku tengah ambil mercun ni. Seronok ya diorang main mercun ni. Okey, itu je lah daripada vlog saya di kampung saya. Okey. Best kan video pertama tadi. Tengok ada yang baca doa, ada yang tengok TV. Tapi sorry kalau waktu aku macam tak pakai baju sangat. Dia pakai kain belikat. Dia sakit sebenarnya. So korang, aku nak beritahu something. Korang tadi kan nampak kan ada pakcik tu yang doa kan. Sebenarnya pakcik tu pakcik aku, dia ada YouTube. Ni YouTube dia. Ni pakcik aku, dia ada YouTube tau. Ni YouTube dia. Ini YouTube pakcik aku. Pakcik aku ni hebat orangnya.
Ini juga pertama kali aku dapat masuk dalam YouTube tau. Tengoklah YouTube dia ni. Kan aku dah tunjuk itu pakcik aku lain. Aku harap korang tolong subscribe dengan like juga ni YouTube sebab dia pun sadar adalah support aku. So ya, okay, ni pula momen masa aku main bunga api. Aku tak main bunga api lah, aku rekod je lah. Aku ni penakut sikit lah nak main bunga api. Lepas tu, ya, jom tengok. Ni cantiknya bunga api ni. Ui, nak tahu tak siapa rakam? Nanti sekarang end of this video ni aku tu cakap siapa yang rakam. Yang video kedua ni lah siapa rakam. Cantik-cantik. Lepas tu ada pula sebelahnya macam berdua-duaan sebelah-sebelah tu. Ui, jiran pun nak lawan dengan kita juga. Okey, jom ke. Ni pula pakcik aku yang beli. Dia beli bunga api Cina. Tak tahulah kat mana. Dekat tempat Cina lah rasanya. Okey, hebat-hebat tu. Best kan tadi dia tengok bunga api. Tadi pun ada juga kan yang macam phone sikit. Itu bapak aku rekod dah. Dia pakai airdrop hantar. So, thank you bapak bagi video tu. Thank you bapak. W bapak. W bapak in the YouTube ni. So, lastly for the video ni, aku pergi uptown. Uptown dekat Melaka. Kampung aku kat Melaka tau. Kampung korang kat mana? Cuba share dekat komen. Jom, let's go. Aku pergi uptown Melaka. Yo. Ini pula dekat uptown Melaka. Korang nampak kan bangunan tinggi dekat uptown Melaka. Ui, aku sampai terbeli tengok kat situ, tahu tak. Lepas tu aku pergilah masuk. Tengok sana ada macam-macam. Ada baju-baju, seluar-seluar, kipas, alat elektronik, mainan. Lepas tu tiba-tiba aku pandang belakang, aku terdengar diorang buat dikir barat. Lepas tu aku pergilah dekat dikir barat, rakam tengok diorang macam nak tengah doa. Lepas tu ada capybara, dia tengah berdancing kat situ. Hebat orang dikir barat ni. Aku pun dulu ada je masuk dikir barat. Lepas tu ada makanan, ada kuih dia beraneka. Sedap-sedap kuih-kuih ni. Lepas pula aku ada rakam orang tengah nyanyi kat sini. Syok abang ni nyanyi. Lepas tu ada ni tempat untuk letak kat songkok biar nampak nice. Lepas tu pula aku balik rumah dengan kehappian aku ni. Dah sampai poin hujung akhirnya. Terima kasih lah sebab tengok momen-momen malam raya, momen aku main bunga api walaupun aku tak main, dan momen-momen yang takkan aku lupa dan aku letak dekat satu video ni. So korang jangan lupa like dan subscribe. Sorry kalau korang nampak adik aku tengah lompat macam haiwan. So penghujung video ni, saya harap korang jangan lupa like, subscribe dan komen. Lagi sekali, korang raih kat mana, berapa duit raih korang dapat, I don't know. Korang komen je lah. Sebelum dah belajar, sila komen. Tak ada apa-apa sangat. Bye-bye.